Okay, Mawi. Ya. Tadi Mawi ada cerita dekat saya pasal yel-yel. Yes. Tapi saya tertanya-tanya. Ada tepuk-tepuk, ada yel-yel. Boleh bagi tahu tak apa fungsi tepuk-tepuk yel-yel? Okay. Yel-yel ni, kadang orang tanya apa beza yel-yel dengan tepuk-tepuk. Tepuk is tepuk, yel ni adalah sorokan dan laungan macam saya cerita tadi. Tapi ada yel-yel yang dia mix dengan tepuk. Tapi fungsi sebenarnya yel-yel dalam pengakap ni ada di sebaliknya, iaitu membina confident level kepada ahli-ahli pengakap untuk lebih confident dan lebih menjadi ahli yang lebih dan sangat confident diri. Maksudnya yakin diri. Ahli pengakap ni biasanya kalau korang kenal ahli pengakap ni, mesti dia happening, seronok-seronok, tak malu. Jadi daripada mana keberanian dan confident yang mereka dapat tu? Dari yel-yel. Itulah salah satu metod pengakap untuk menaikkan motivasi dan meningkatkan confident level setiap ahlinya.